Korang tanya saya bila masa terbaik nak minum air alkali Uniwave Plus ni? Jawapan dia tidak kira masa, tapi seelok-eloknya selepas korang bangun pagi dan sebelum korang nak tidur waktu malam. Seeloknya minum 1 gelas air alkali ni setiap pagi sebab waktu malam badan kita dia akan buang toksin. Sebab waktu malam lah badan kita dia repair balik diri dia. So seeloknya pagi tu korang minum 1 gelas, boleh buang toksin-toksin yang dah dikeluarkan oleh badan korang tu. Lepas tu korang boleh minum sebelum dan selepas makan, time korang exercise, bila korang rasa dahaga. Dan jangan lupa 1 gelas sebelum korang tidur so that badan korang stay hydrated masa korang tidur. Sebabnya kalau korang nak tahu air Uniwave Plus kita ni dia adalah microcluster dan dia banyak manfaat. Tahap penghidratan lagi tinggi, penyerapan nutrien lagi optimum, detoksifikasi dengan cara lagi berkesan, tingkatkan proses metabolism dan pastikan saluran penghadapan korang lagi sihat. So bila masa yang sesuai nak minum air Uniwave Plus kita ni? Bila-bila masa saja. Lagi banyak korang minum ni, lagi sihat korang akan rasa.